Assalamualaikum dan hai. Untuk video ringkas ni, saya nak tunjukkan live demo cara-cara untuk tukang top up kredit apabila kredit mereka dah habis. Jom. Sedikit penerangan ringkas. Kalau vendor habis kredit, vendor perlu top up dahulu. Kemudian barulah vendor tu boleh login. Untuk top up, vendor ada pilihan sama ada vendor nak top up 10 kredit, 20 kredit ataupun 30 kredit. Bro, 10 kredit ni cepat je habis bro. Percayalah. Okey. Saya akan tunjukkan live demo untuk anda lebih faham lagi macam mana sistem ni berfungsi. Jom. Okey, kita mulakan di app Messenger. Okay, kemudian saya pergi ke conversation dengan tukang pro. Kemudian dia akan keluar history conversation kita yang lama. Okay, di bahagian bawah ni ada tab yang ada 3 line ni. Okay, saya klik pada tab ni dan dia akan keluar 3 pilihan. Dan saya klik pada login vendor. Okay, kemudian dia keluar lagi 3 pilihan. Saya klik pada button login. Okey, sistem minta saya masukkan username. Saya masukkan username saya. Okey, kemudian sistem detect yang saya nak login untuk servis potong rumput dan meracun. Dia minta password, saya masukkan pula password. Okey, kemudian sistem dapat detect yang saya punya baki kredit hanya tinggal 1 saja. Kemudian dia tanyalah nak top up sekarang ke ataupun top up nanti. Jadi kalau kredit tinggal 1, kita ada pilihan sama ada kita nak top up sekarang ataupun top up nanti dan kita masih boleh login lah. Tapi kalau kredit langsung habis, kita langsung tak boleh login kecuali kita kena top up dulu baru boleh login. Okey, so dalam demo ni saya nak tunjuk cara-cara top up. Jadi saya top up sekarang. Okey, selepas tu dia keluar 3 pilihan. Sama ada saya nak top up 10 kredit, 20 kredit ataupun 30 kredit. So satu kredit untuk servis ni satu kredit RM5. Jadi saya kalau top up 10 kredit RM50 lah. Okey, so dalam demo ni saya pilih untuk top up 50 kredit. Okey, dia beritahu total kredit RM50 tapi ada charge tambahan RM2 lah untuk service charge. Okey, kemudian dia bagi tahu kat sini dia gunakan sistem payment gateway atau Pay. Klik pay now untuk buat bayaran. Okey, saya klik pada button pay now. Okey, kemudian dia keluar dia masuk ke payment gateway atau Pay punya sistem. So ini dalam payment gateway atau Pay Okey, kita boleh nampak RM51. Personal banking. Okey, tapi RM51 tapi ada admin fee RM1. Jadi total semua RM52 lah. Okey, personal banking dan saya pilih bank saya iaitu CIMB. Saya tick pada agree and then saya proceed to CIMB klik. Okey, kemudian daripada Pay dia masuk ke CIMB klik punya sistem. Okey, yang nanti ini saya akan cut dan saya akan forwardkan ke depan lah hasilnya nanti. Okey, kita jumpa sekejap lagi A few moments later. Okey, setelah selesai bayaran, saya kembali ke sistem bank tadi. Okey, alright. Okey, yang ni saya continue with transaction. Okey, saya dah dapat receipt. Maknanya pembayaran saya approve, reference number, bill code semua complete. Okey, apa yang saya buat, saya klik pada button ni. Saya tekan pada back. Okey. Kemudian saya klik pada button done. Saya dah buat bayaran, saya klik pada button done. Okey, kemudian sistem nak check dengan sistem Toyib Pay. Ini jangan tekan apa-apa Okay, yang perlukan masa sedikit.
Okey, bayaran telah diterima. Nombor invoice UFLKSHT0. Okey, and then invoice tu pun dah di-emailkan ke email saya. Okey, tadi baki kredit tinggal 1, tadi saya top up 10. Sekarang baki kredit terkini ialah 11 Okey, kemudian sistem retard yang ini adalah kali pertama saya top up. Okey, dan dia ada bagi tahu sikitlah kalau saya top up banyak kali macam-macam customer saya akan dapat lah, hadiah, kredit percuma dan macam-macam lagi lah. Okey, sekarang kita boleh nampak kat sini yang sistem akan loginkan saya. Jadi kita biarkan dulu, jangan katakan apa-apa. A few moments later. Okey, sistem dah login. Macam tu je, simple kan? Senang je, tak susah pun. Senang je kan? Alah, macam korang beli barang online jugalah. Diharapkan kepada vendor-vendor semoga murah rezeki dan dapat banyak job daripada sistem Tukang Pro ni. Mulai sekarang, vendor jangan pening kepala. Tukang Pro kan ada